Hello kawan-kawan. Hari ni Amin nak cerita. Sebagai kucing kan, benda penting selain bermakan ialah bila kita nak pupu dengan sisi. Sebab tu cat litter ni penting. Hari ni Amin nak try cat litter daripada Pein. Yang ni yang 6G mixed tofu. Amin tak pernah pakai yang ni sebelum ni. Kelebihan Pein yang 6G mixed tofu ni, dia boleh kontrol bau najis kita secara continuously, secara berterusan Mami cakap. Ni Mami try buat clamping test. Tengok tu Mami tuang air tu. Air tu konon-konon macam Amin punya sisi lah tau. Tapi bukan sisi Amin. Amin pun kuih. Mami kata cepat sikit Amin kuih. Sabarlah Mami. Amin nak kuih lah ni. Cuma ni bukan sisi Amin. Jadi tak semangat sikit Amin nak kuih. Tapi tak apa. Amin tolonglah Amin kuih juga ni. Nanti dulu Mami banyak ni Amin nak kena kuih ni. Mami pun tuang banyak sangat lah air ni. Okey Mami. Kejap sikit lagi ni. Lepas dah kuih tu, Amin suruhlah Mami cedok tu. Nampak tak tu kawan-kawan? Nampak tak dia clamping tu kan kat situ kan? Biasa kan tofu kan dia susah sikit nak clamping. Tapi 6G mix ni dia combine tofu dengan bentonite. Sebab tu dia senang clamping. Tapi dia ada juga add-on silver iron. Silver iron ni lah yang nak protect bacterial growth dekat pupuk Amin. Tengok tu Mami telah picit-picit tak pecah kawan-kawan. Cepat-cepat pergi beli. Tekan mek konik Amin sekarang.